ada satu permasalahan tak dapat dibahaskan, tak dapat dia punya resolusi, tak dapat dia punya penyelesaian. Rupanya dalam kitab Bible ni, ya, apabila beliau dengan padri-padri yang lain, yang alim-alim Melaka ni membahaskan mengenai satu ayat ini, ada satu kalimah yang tak dapat dicari siapakah orang tersebut di dalam kitab Bible tersebut. Nama yang disebutkan di dalam Bible tersebut adalah Barkolid ataupun Farokolid ataupun Varkulat. Ini memang diceritakan di dalam kitab tersebut. Jadi siapakah tokoh yang dimaksudkan dengan Barkolid ni? Sebabnya dia kata pada masa akan datang, Barkolid ni akan datang sebagai seorang penyelamat. Jadi macam-macam lah pendapat mereka ni. Ada yang kata Nabi Yahya, semua tak setuju. Ada kata Nabi Zakaria, semua tak setuju. Bila semua tak setuju, habis semua diam. Siapa sebenarnya Barkolid ni? Semua tak dapat jawab siapakah Barkolid ni yang sebenarnya. Sedangkan mereka semua tak tahu. Jadi bila semua padri tak tahu, bila tengok Abdullah Al-Mayurki ni, tanya pada budak tersebut, pada Abdullah Mayurki. Mika tanya pada Tok Guru Mika dia. Tanya pada Tok Guru Mika tu, kok lah dia tahulah siapalah Barkolid ni sebenarnya. Bolehlah kita tahu, bolehlah kita ikut orang tersebut. Bila lepas habis majlis tersebut, Abdullah Al-Mayurki ni pun pergilah jumpa dengan padri tua ni. Jadi bila tanya kepada kepada padri tua tersebut, padri tua ni mula-mulanya tak nak bagi jawapan. Tapi bila dah desak, takkanlah tak nak bagi jawapan pada teman. Teman ni bukannya berkhidmat dengan tuan setahun dua. Saya ni dah berkhidmat kepada tuan dah 10 tahun. Apa yang tuan ajar pada saya amalkan. Dah menguasai macam-macam ilmu. Mudah-mudahan dengan kemuliaan dan ihsanmu, bagilah jawapan kepadaku. Padri tua ni bila tengok anak muridnya udah desak aja, katanya, kalau Mika tahu pun, bukan boleh dapat manfaat pun, bukan boleh jadi kebaikan pun, bukan boleh kut naik jawatan ke. Bahkan kalau kamu tahu jawapan ni, dia akan jadi musibah kepada kamu. Jadi Abdullah Al-Mayurki ni tak ngapa. Walaupun kita tahu jawapan ni, walaupun dia boleh membawa kepada musibah, tak mengapa. Sebenarnya padri tua ni dah tahu dah mengenai kebenaran. Tapi padri tua ni tak nak beriman. Kata siapa dia ni Barkolid ni? Barkolid ni adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang disebutkan di dalam kitab Bible tersebut. Sebenarnya di dalam kitab Bible ni, walaupun kita kata telah diselewengkan, walaupun kita kata telah diubah oleh tangan-tangan manusia, sebenarnya masih lagi ada ayat-ayat yang menceritakan mengenai kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Cumanya kena carilah ayat tersebut. Tapi dia tak tunjuklah mengenai nama Nabi Muhammad secara direct. Yang ni kena belajar kitab apa? Izharul Haq. Bila kita belajar, kita baca kitab Izharul Haq ni, sebenarnya itulah kitab yang mendedahkan bahawasanya kebenaran Islam dan juga penyelewengan dalam kitab Bible. Dan kitab ni dibaca oleh Syekh Ahmad Didat. Syekh Ahmad Didat, dia nak berdebat dengan orang-orang Kristian. Kebanyakan jawapannya adalah daripada kitab Izharul Haq. Dan kata padri tua tersebut, berkholid di dalam Bible tersebut merupakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diturunkan padanya Al-Quran. Dikhabarkan kitab ini diturunkan, agamanya adalah agama yang sebenar. Nabi Daniel dah bagi tahu dah mengenai perkhabaran Nabi akhir zaman ni.